Dan kita pada malam ini membaca nasihat yang ke-11 dari Imam Al-Ghazali kepada kita semua. Kata Imam Al-Ghazali, wahai anakku yang dicintai, dan wahai anakku yang dicintai, bagi segala ilmu ialah engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan ibadat kepada Allah. Jadi ilmu yang dikendaki adalah kita mengetahui bagaimana cara kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah. Kerana sesungguhnya amal ibadat yang kita lakukan ada amal yang dikira amalan saleh dan ada amalan sebagai amalan saleh yang diibadati oleh Allah. Maka kalau kita contohnya kita ini infak bisa itu, maka itu amal saleh. Tetapi kalau niat tidak ikhlas, maka itu menjadi sekadar amal saleh, ia tidak diterima oleh Allah. Ada pun amal saleh yang dia dilakukan bersedia dengan ikhlas, maka itulah amal saleh yang dia berada di badan. Dan ada amal ibadat yang dibawa oleh Allah Taala menolak amal ibadat, walaupun dia melakukan amal ibadat tadi menepati hukum syarak. Tetapi bila mana amal ibadat itu tidak disertai dengan keikhlasan kepada Allah, maka menyebabkan amal ibadat itu ditolak oleh Allah. Maka ketahuilah bahawasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah pada segala suruhan Allah. Maka yang dikatakan seorang itu taat dan dikatakan seorang itu melakukan ibadat adalah menepati dengan syariat Allah, menepati dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita melakukan amal ibadat, ada adab syar'i, ada adab wajib. Adab syar'i kita kena menepati segala hukum dan syarat yang telah ditetapkan. Ada pun adab batin, seseorang itu hendaklah melakukan ibadat dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah. Orang yang ikhlas melakukan amal ibadat kepada Allah, ia adalah orang yang tidak terkesan dengan kata-kata makhluk. Sama ada dipuji atau tidak dipuji, maka ibadahnya itu tidak memberi kesan. Dan dia juga orang yang ikhlas dalam melakukan amal ibadat, dia lebih suka amal ibadatnya tidak diketahui kecuali hanya kepada Allah Taala sahaja. Maka bila mana amalnya tidak diketahui dan merasa bersedih kalau diketahui oleh mana, ada pun kebanyakan baik pada kita, mungkin termasuk kita sendiri. Kalau orang tahu amal ibadat kita ketiga, kalau orang tidak tahu amal ibadat kita merasa tidak suka. Merasa suka amal ibadat yang kita lakukan itu diketahui, itu tanda belum sempurna keikhlasan yang ada pada diri. Maka bila mana sahaja dia melakukan ibadat, orang yang ikhlas ini tidak ada beza sama ada dia
beribadat di hadapan orang ataupun dia beribadat di belakang. Maka bila mana beribadat di hadapan orang itu semangat, bila di belakang orang tidak semangat, keikhlasan itu belum sempurna. Maka kata Imam Al-Ghazali, kamu buatlah taat kepada Allah, buatlah ibadat dengan mengikuti perintah Allah dalam waktu yang sama, jauhkan larangan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sehingga ulama mengatakan, seandainya ibadat itu berat untuk dilakukan, yang pertama, perhatikan tentang makanan kamu. Adakah memakan makanan yang syubhat? Adakah makan makanan yang diharapkan oleh Allah? Al-Imam An-Nawawi, bila mana dapat kamu kiranya kehilangan seekor kambing, mana kambing dia tidak makan, sehingga diketahui kambing dia yang ditemui sudah mati, barulah dia makan. Kenapa selama ini tidak makan? Kerana aku bimbang makanan yang aku makan dari kambing itu boleh jadi daging kambing daripada gigitannya yang hilang. Oleh kerana menjaga ia, maka Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada Imam Nawawi, seorang yang walaupun tidak sempat berkahwin, mempunyai ilmu yang banyak menulis ilmu, banyak ibadah, salat dan sebagainya. Maka lihatlah pada makanan yang kamu makan. Jangan makan makanan yang diharapkan dan jangan makan makanan yang syubhat. Hari ini orang bertanya, bagaimana keadaan hari ini? Makanan-makanan yang ada syubhat, makanan-makanan yang diragukan. Maka dalam kaedah hari ini, pegang kepada beberapa hadis. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Da'ma ya'ribuka ila ma la ya'ribuka." Tinggalkan mana-mana yang meragukan kamu dan ambil kepada perkara yang tidak meragukan. Yang kedua, istaqbil qalbaka. Kamu kita pakwa dengan hati kamu. Kalau hati kita merasa tidak senang atau merasa ragu-ragu, maka tinggalkan itu lebih baik. Kerana sesungguhnya kita mengambil jalan begini lebih selamat. Bahkan dikatakan bahawa bila mana saja kita ingin menjaga kedudukan kita, tidak mengambil daripada hasil yang diharapkan, makanan yang syubhat dan seumpamanya, maka selamatlah agamanya, selamatlah imannya, selamatlah kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan yang pertama makanan, yang kedua lihatlah perkataan yang diucapkan. Kalau seseorang itu banyak mengucapkan perkataan yang sia-sia atau percakapan yang tidak memberi manfaat, maka sesungguhnya ia memberi kesan kepada ibadat. Orang yang banyak bercakap yang sia-sia, maka berat tubuhnya untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hukama, kata orang yang pandai, manusia itu rugi dulu atas muka dunia. Yang pertama, bila mana dia mendengar percakapan yang sia-sia. Bila mendengar percakapan yang sia-sia, maka kehidupannya rugi. Yang kedua, dia melakukan perbuatan yang tidak memberi manfaat. Yang ketiga, dia bersahabat dengan orang yang tidak menuntut dia kepada agama. Yang keempat, dia tidak mengambil kira tentang halal dan haram yang patut dia jaga. Maka sesungguhnya bila mana seseorang tadi menjaga perbuatan perkataan dia, maka mudahlah dia hendak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka yang itu segala apa yang kau katakan dan segala apa yang kau buat dan kau tinggal, hendaklah mengikut syariat Allah. Maka para sahabat kadang-kadang dia nampak satu perkara, dia tanya, adakah Rasulullah buat macam ini? Adakah sahabat buat macam ini? Kalau ada, katakan
dia melakukan perkara ataupun meninggalkan perkara dalam keadaan tidak mengikuti syariat Allah. Seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan juga hari tasyrik, Imam Ghazali bagi contoh, walaupun buat ibadah tetapi tidak menepati syariat, seperti berpuasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa yang bulan? Yang ni 11, 12, 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari raya Adha, hari raya haji. 9 Zulhijjah kita ini disunatkan puasa. Puasa sunat Arafah. 10 Zulhijjah hari raya Adha, maka diharapkan berpuasa. Walau bagaimana orang itu rajin puasa pun diharapkan berpuasa hari raya Adha. 11, 12, 13 itu dipanggil hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah hari tasyrik. Hari tasyrik ini diharapkan berpuasa. Walau seseorang itu berniat untuk melakukan amal ibadah, kalau niatnya baik, ingat Nabi SAW bersabda, "Innama a'malu binniyat." Setiap amal itu berdasarkan pada niat. Innamal a'mal, amal di situ adalah amalan yang menepati syariat. Kalau amalan itu amalan yang baik, maka mesti menepati syariat. Kalau tidak menepati syariat, niat macam mana baik pun tidak boleh. Saya niat ini untuk mendekat Allah 3 hari ini, hari yang diharapkan berpuasa, Allah Ta'ala tidak terima. Walaupun niatnya baik, maka demikianlah. Ketika mana seorang itu ingin melakukan ibadah, maka hendaklah menepati syariat. Seperti banyak berlaku di bulan Syaban. Di bulan Syaban, selepas daripada nisfu Syaban, itu Ramadan 15 dan ulama membenarkan hari puasa 15 Syaban. Ada pun 16, 17, 18, 20 Syaban itu ke atas itu tidak boleh dah berpuasa. Idza tasafa Syaban fala tasumu. Nabi bersabda apabila sampai saja separuh dari Syaban, jangan kamu berpuasa. Maka ulama Syafi'i mengharamkan puasa pada 20 Syaban, 21 Syaban. Pada puasa itu puasa dia niat beribadat. Namun kalau dia puasa nazar boleh, kalau dia puasa ganti boleh. Maknanya kalau dia ini memang puasa sunat Allah boleh, tapi kalau dia bukan puasa nazar, dia bukan puasa ganti, dan dia bukan ahli puasa, tiba-tiba nak puasa 20 Syaban, 30 Syaban, 21 Syaban, contohnya tidak. Ini kena bertanya. Ingat, kalau kita tidak tahu hukum, hendaklah bertanya. Bertanya terlebih dahulu. Yang jadi masalah hari ini, orang buat dulu, lepas buat baru tanya. Bila lepas buat baru tanya, kau tahu hukum, sedangkan sudah lakukan, ini membawa kepada dosa dan sempahannya. Maka dalam keadaan macam itu, kita diperintahkan melakukan amal ibadat. Bila diperintahkan melakukan amal ibadat, yang pertama menepati syariat. Mesti menepati syariat. Semua 2 rakaat tidak boleh 3. Dan seumpamanya ini maklum, semua orang tahu. Tetapi ada yang kita tidak tahu, namun apa perkara, mesti tidak menepati syariat. Mengenai ibadat tidak ada masalah, alhamdulillah. Tapi mengapa mengenai muamalah orang tidak bertanya begitu hukum? Bagaimana perniagaan yang dibenarkan oleh syarak? Bagaimana transaksi ataupun hukumnya riba ataupun tidak? Ini orang tidak mengatur. Sedangkan segala perbuatan kita sebenarnya hendaklah menepati syariat. Kalau tidak menepati syariat, maka memberi kesan kepada amal ibadat. Maka hari ini ramai sudah bertanya, kenapa saya punya ibadat saya ini tidak memberi kesan? Kenapa ibadat kita ini tidak mendapat istiqamah dan sebagainya? Maka lihatlah kepada ibadat yang dilakukan itu, adakah berdasarkan dengan ilmu? Kalau tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang lebih mengetahui, agar amal ibadat yang kita lakukan itu menepati dengan syariat. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh kita melakukan
Kenapa? Hari itu hari yang tidak dibenarkan puasa, kita berpuasa. Maka ibadat, lakukan ibadat, tapi sebenarnya maksiat, berhias kita. Maka dari kita hari ini, kalau kita buat amal ibadat, pastikan amal ibadat itu menepati syarat. Nah, kalau tidak, bimbang amal ibadat itu mendatangkan kepada maksiat. Begitu pula halnya seandainya kita sembahyang memakai pakaian yang dicuri. Kalau orang itu sembahyang tapi memakai pakaian yang dicuri, ataupun orang itu sembahyang tapi dalam keadaan tidak menutupi aurat yang sempurna dan sebagainya, maka sebenarnya ia ini tidak dikira melakukan amal ibadat. Maka diceritakan ada satu orang sahabat, dia sembahyang tidak ada tamadina. Orang main tidak cepat-cepat, maka Nabi tanya pada sahabat ini orang ini sembahyang sudah lama begitu. Nabi kata dalam begitu dia tidak sembahyang. Nabi berikan dia, Nabi kata dia jadi pasal itu. Fa'inna kalam tusalli. Kembali balik sembahyang balik. Wa'inna kalam tusalli, kerana sesungguhnya kamu tidak sembahyang. Padahal dia memang mokok, memang tidak, memang sujud pun. Tapi Nabi mengatakan wa'inna kalam tusalli, sesungguhnya engkau tidak sembahyang. Maka sahabat itu baru balik sembahyang balik. Lepas sembahyang, habis sembahyang, jadi kata wa'inna kalam tusalli, ulang balik, kamu tak sembahyang. Maka dia bangun kali ketiga, dia bangun kali ketiga, sembahyang kali ketiga. Nabi kata dia wa'inna kalam tusalli, kembali balik, kamu tidak sembahyang. Sahabat ini kata, saya tidak pasti di mana salah saya. Nak bagi tahu selama ini dia sembahyang, Nabi mengatakan dia tidak lagi sembahyang. Sehinggalah dia beritahu oleh Rasulullah SAW, sembahyangnya tidak menepati pemanggilan, ataupun tidak menepati rukun-rukun dalam mengajarkan solat. Maka dalam keadaan macam itu, seseorang tadi, kalau dia melakukan ibadat, dia benar dia melakukan ibadat, tetapi ibadat yang dia lakukan itu tidak menepati syariat, dia dikira melakukan maksiat. Macam mana ini kata Imam Al-Ghazali? Maka dia kata, maka adalah juga berdosa, walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan sesuatu yang berbentuk ibadat. Zahirnya bentuk ibadat, tapi hakikatnya dia melakukan maksiat. Berhias begitu. Demikianlah kita tidak dapat lari daripada belajar ilmu. Dan apabila ada ragu-ragu dalam tentang diri kita, kalau kita ada ragu-ragu tentang sembahyang, rujuk kepada orang yang lebih mengetahui dan perbaiki sembahyang kita. Kalau kita masih lagi ragu-ragu tentang apa, tentang amalan kita, rujuk kepada orang yang mengetahui dan perbaiki amal ibadat kita. Jangan sampai kita melakukan ibadat dalam keadaan maknanya tidak menepati kehendak syariat. Sehinggalah bila mana kita melakukan ibadat tadi jadi ringan bagi kita, bagi jadi membawa kegembiraan dalam diri kita. Sebab itu Nabi SAW beritahu kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, maknanya wahai Bilal, hendaklah kamu ini tenangkan diri aku dengan salat, ataupun ada rehatkan aku dengan salat. Salat ibadat menjadi satu kerehatan, sembahyang itu menjadi satu kenikmatan. Kenapa? Kerana ibadat kalau kita buat menepati syariat, dia lebih mudah. Lihatlah kita mengambil ayat, mana ayat kita baca? Maknanya, lihatlah bagaimana dengan ibadat kita yang lain. Maka dalam keadaan macam itu, kata Imam Al-Ghazali, perhatikan ibadat kamu, pastikan ibadat kamu itu menepati syariat. Kemudian dalam satu ibadat, umpama sembahyang, umpamanya puasa, zakat dan seumpamanya. Kalau kita tidak mengetahui, kita boleh merujuk kepada orang yang mengetahui. Dan dalam ilmu satu ibadat, contohnya sembahyang, 3 perkara yang kita tidak tahu. Apa dia? Yang pertama syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah ibadat. Yang kedua rukun pada ibadat tadi.
tahu kalau perkara yang membatalkan sembahyang itu kita nak bilang satu-satu kita tak ingat, tapi kita tahu kalau perkara ini batal, kalau perkara ini batal, maka sudah membatali. Tetapi kalau ada perkara yang sulit-sulit lagi, hendak kita tanya kepada orang yang lebih mengetahui agar amal ibadah kita ini dapat diperbaiki. Baik, maka kata Imam Ghazali lagi, wahai anakku yang tercinta, sedialah perkataanmu itu dan perbuatanmu itu sesuai dengan perkataan syarak. Pastikan perkataan kita perkataan yang dibenarkan syarak, perbuatan kita perbuatan yang dibenarkan syarak. Jangan kita langgar dari segi perkataan, dari segi perbuatan. Dari segi perkataan, jauhkan lidah kita daripada fitnah. Dari segi perkataan, jauhkan lidah kita daripada mencela. Disebut dalam hadis, "Hasbi mu'min min asyarri an yaqwa afahu muslim." Seseorang itu dikira melakukan kejahatan bila mana dia mencela orang lain. Maka pastikan lidah kamu, jaga lidah kamu. Bahayanya lidah ini terharam seorang itu masuk surga. Maka berlaku di zaman Nabi SAW, bila mana seorang lelaki ini mati perang, mati syahid, perang fisabilillah, maka berkatalah ahli keluarganya, untunglah kamu mati dalam keadaan berperang, kamu akan masuk surga. Didengar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya, daripada mana kamu tahu di mana surga? Seandainya ada perkataan yang dia lafazkan itu, perkataan itu boleh jadi menjadi penghalang dia untuk masuk dalam surga. Walaupun dia mati syahid, mati perang fisabilillah, tapi kalau ada satu perkataan, boleh jadi perkataan itu menuduh kepada fitnah. Fitnah seperti disebut dalam hadis kan, yang mengatakan menuduh orang lelaki yang saleh atau perempuan yang saleh itu berzina, sedangkan perempuan itu tidak berzina, maka dituduh. Lelaki itu tidak berzina, lalu dituduh dia lelaki yang saleh, maka termasuk di kalangan dosa yang besar, boleh menyebabkan terhalang dia untuk masuk dalam syurga. Dan jaga satu Nabi kata, belum tentu. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, saya dia jaga betul-betul perkataan kamu, jaga betul-betul perbuatan kamu, pastikan perkataan itu menepati syarak, pastikan perbuatan itu menepati syarak. Kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan aturan syarak, tidak menepati dengan aturan syarak, maka ilmu dan amal itu menjadi sia-sia. Berkata Imam Syafi'i, berilmu tanpa amal itu beramal tanpa ilmu itu gila. Beramal tanpa ilmu itu gila, berilmu tanpa amal itu sia-sia. Beramal tanpa ilmu itu gila kan? Berilmu tanpa amal itu sia-sia. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samar. Ilmu yang tidak didasarkan kepada amal seperti pokok yang tidak mendatangi buah, yang tidak ada buah, tidak memberi manfaat. Maka pastikan ilmu kita, amal kita menepati dengan kehendak syarak. Kerana ilmu dan amal kalau tidak menepati syarak, maka amal ibadat kita ini ditolak. Maka dikatakan, bila mana kita melakukan amal ibadat, contohnya ambil wudu, kata Tuanku Haji Abdullah, kalau seorang itu berwudu mengambil air sembahyang, nanti dekat di akhirat akan ditengok bagaimana cara dia mengambil air sembahyang. Kalau menepati dengan cara kehendak Nabi, menepati dengan yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengakui bahawa ini adalah orang yang duduk bawah mazhab dia. Tapi
dan tidak ada mendapati Imam Malik dan sebagainya, maka di sana nanti tidak ada jaminan tentang amal ibadat kita. Imam Syafi'i tak aku, Maliki pun tidak ada, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi dan tidak mengaku, amal ibadat kita akan ditolak. Waliyahzubillah. Maka dengan sebab itu, bila pastikan amal ibadat tadi menepati syarat. Dan saya kira bagi bahawa engkau tidak tertipu. Dan yang terletakkan ketenagaan perkataan ahli tasawuf, kerana jalan akhirat hanya dijalani dengan perjalanan. Ahli tasawuf tak kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ahli tasawuf juga. Kenapa dia mengatakan demikian? Dan dia kata, kerana sesungguhnya ilmu tasawuf semata-mata tidak cukup, kecuali melalui jalan mujahadah yang bersungguh-sungguh dengan kata jalan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Dan juga tasawuf itu sebagai pembahasan. Ada orang membahaskan tentang hakikat, makrifat, syariat, maknanya membahaskan yang tinggi tentang syariat, tentang hakikat, tentang makrifat. Tetapi sebenarnya amalan-amalan sahih itu tidak lepas. Tidak lepas, sedangkan tidak boleh kita meninggalkan amalan sahih seperti sembahyang, berpuasa dan seumpamanya. Sebenarnya perjalanan kita kepada Allah dalam melakukan amal ibadah mesti disertai dengan mujahadah nafsi, melawan diri kita, melawan nafsu kita. Maknanya mujahadah, melawan nafsu dengan bersungguh-sungguh, sebagaimana firman Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh mujahadah pada jalan Allah, nak mendekatkan diri dengan Allah, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Ta'ala tunjuk jalan. Maka yang pertama, bersungguh-sungguh itu bersungguh-sungguh mencari guru yang dapat bimbing. Yang kedua, bersungguh-sungguh duduk di bawah tarbiyah guru yang membimbing dia. Yang ketiga, bersungguh-sungguh menahan atau menjaga segala anggota dia ini, baik mata, telinga, tangan, kaki, lidah dan seumpamanya, daripada jatuh kepada perkara yang sia-sia. Kalau dia tiga ini dijaga. Yang keempat, bersungguh-sungguh mempelajari ilmu dan beramal dengan ilmu. Yang kelima, bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Wallazina jahadu, sesiapa yang bersungguh-sungguh lima perkara. Yang pertama, bersungguh-sungguh mencari guru. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengikut tarbiyah guru. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dia dalam belajar ilmu dan beramal. Yang keempat, bersungguh-sungguh dia dalam menjaga anggotanya, tangan, lidah, kaki dan seumpamanya. Yang kelima, bersungguh-sungguh dia bertaubat kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala akan tunjuk jalan dia kepada Allah. Sekarang ini mana kita bersungguh-sungguh? Adakah kita bersungguh-sungguh duduk bersama dengan seorang guru? Adakah kita bersungguh-sungguh mendapat tarbiyah daripada guru dan kita beramal? Adakah bersungguh-sungguh kita menjaga anggota kita, lidah, tangan, kaki dan seumpamanya? Adakah kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah? Kalau bersungguh-sungguh kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah, kami akan tunjuk jalan bagaimana kami nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan lain dari bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan memutuskan dengan pedang latihan, pedang berapa latih sungguh. Kalau macam mana nak bersungguh-sungguh, tetapkan hari ini, mulai besok, macam mana nak berzikir kepada Allah, macam mana nak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka putuskan betul-betul, bukan dengan ucapan, bukan dengan semangat semata-mata, bukan hanya sebagai perancangan saja. Putus dan terus lakukan, baru Allah Ta'ala beri pertolongan. Yang mudah sebenarnya macam mana kita nak beribadat dalam seronok-seronok. Kita nak beribadat
dalam Islam macam mana kita nak sampai pada Allah? Terketahuilah bahawa lidah yang tidak dikawal itu, lidah kita ini bahaya. Bahaya lidah kita ini boleh bercakap dengan ucapan yang manis. Kadang-kadang lidah ini boleh memperdayakan orang. Maka lidah ini tidak dikawal. Sehingga satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia duduk saja, dia pegang lidah. Dia berjalan, dia pegang lidah. Dia pegang lidah, dia lepas. Maka lama dia pegang lidah, dia pegang lidah, dia lepas. Sahabat tengok Sayyidina Abu Bakar ni buat apa? Dia pun tanya, "Hai Abu Bakar, apa yang kamu buat ni? Dia pegang-pegang lidah ni?" Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dia memikirkan tentang kebinasaan lidah. Kerana boleh jadi tergelincir satu perkataan saja boleh menyebabkan tergelincir dia masuk dalam neraka. Maka dengan sebab itu dia pegang lidah ini, dia berfikir, oh bahaya semua lidah ini. Lidah ini boleh menyebabkan seseorang itu dicampakkan ke dalam api neraka. Bahkan Nabi SAW memberi jaminan sesiapa yang boleh menjaga lidahnya, maka Rasulullah jamin dia akan syurga. Kalau boleh jaga lidah. Jaga lidah macam mana? Setiap hari kadang-kadang kita berdusta. Dikira berdusta itu macam mana? Baik, satu orang wanita sahabat wanita, sahabat Nabi di kalangan wanita, satu orang itu dia tengok anaknya bermain-main di hadapan Rasulullah SAW. Maka dia tidak mahu anak ini mengganggu Rasulullah. Maka dia panggil anak dia supaya anak dia jaga. Maka ketika dia panggil anaknya, Rasulullah tanya pada wanita tadi, tujuan apa kamu panggil anak? Tanya Rasulullah tanya. Dia tak bagi tahu, dia takut anak dia diganggu Rasulullah. Dia kata dia nak bagi makan. Rasulullah mengatakan, kalau kamu tidak beri makan, kamu sudah ditulis berdusta. Begitu. Nah, hukuman dia kata panggil anak itu bukan nak beri makan. Oh, panggil anak itu untuk anak tadi tak kacau Rasulullah. Tapi bila anak dia datang, Rasulullah tanya. Dia mengatakan nak bagi makan. Rasulullah mengatakan, kalau kamu tak beri makan, kamu ditulis berdusta. Mana kasaban, mana kamu ditulis orang berdusta bagi Allah. Maka dalam keadaan macam itu disuruh kita ini agar menjaga, mengawal akan lidah kita. Kawal lidah bagaimana apa? Kalau lidah ini nak bercakap, boleh, tidak ada masalah. Tapi ingat Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam saja kalau tak bercakap yang baik. Kalau bercakap yang baik-baik, maka bolehlah bercakaplah sebanyak mana yang boleh. Tapi kalau bercakap yang buruk ataupun tak buruk tapi tak beri manfaat, banyakkan diam, itu lebih baik. Maka di antara sifat Rasulullah SAW, Rasulullah adalah orang yang banyak diam. Tapi apabila Rasulullah berkata-kata, tidak akan keluar daripada lidah Rasulullah SAW kecuali percakapan yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Maka dalam keadaan macam itu, bila mana saja seorang itu berjaya mengawal lidahnya, maka hatinya berjaya. Bila mana seseorang itu tidak mampu mengawal lidahnya, maka membawa hatinya membawa kepada ataupun membawa kepada kegelapan hati. Maka untuk bersih hati, jaga lidah. Dan jaga lidah dengan apa? Jaga lidah dengan zikrullah, jaga lidah dengan baca Quran dan seumpama dengannya. Dan dikatakan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian, dipenuhi dengan syahwat adalah merupakan tanda seseorang itu duduk di dalam kecelakaan. Ini kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata, kalaulah hati orang itu tertutup, hati orang itu tertutup, bila hati tertutup, kehidupan dipenuh dengan kelalaian, maka apa yang diseronokkan bagi diri
Dia seronok dengan kendala dia. Kalau kita rasa seronok, rasa suka dengan ibadah, kita rasa suka dengan majlis ilmu, kita rasa suka dengan ulama di masjid, sehingga disebut dalam hadis man rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid, ini tanda dia ini ada kebaikan, ada kebahagiaan. Tetapi kalau orang itu sudah tidak ada di dalam hatinya ingin melakukan kebaikan, yang keseronokan harinya adalah dengan cara meninggalkan peraturan kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, hati yang tertutup dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat, keinginan syahwat, ia adalah tanda merupakan kecelakaan pada seseorang. Waliyahillah. Kecelakaan di situ maknanya kehidupan dia sempit, hidupnya susah. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah, Allah Ta'ala jadikan kehidupan dia kehidupan yang sempit. Bukan kehidupan sempit hidup dia miskin tidak. Bukan kehidupan sempit hidup rumah dia tak besar. Bukan itu. Maknanya kehidupan sempit ini adalah kehidupan seseorang yang tidak mengenal Allah, sehingga hatinya itu tidak mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan. Sebab itu dikatakan bahawa kebahagiaan ketenangan itu dalam keadaan seseorang itu tunduk kepada Allah. Dan apabila engkau tidak melawan hawa nafsu, bagaimana kalau seseorang itu tidak lawan hawa nafsu, lalu mengikut hawa nafsunya sahaja, tidak dikekangnya nafsu, tidak dilawannya hawa nafsu, dan tidak mahu mujahadah pada jalan Allah, tidak mahu bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Kita kena bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah, bersungguh-sungguh sembahyang di awal waktu, bersungguh-sungguh menjaga ibadah, bersungguh-sungguh membaca Quran ataupun menjaga masa dalam melakukan amal ibadah, bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari perkara yang melalaikan kita kepada Allah. Kalau orang itu tidak mahu lawan hawa nafsu, kalau orang itu tidak ada kesungguhan untuk melakukan amal ibadah, sudah pasti hatinya tidak akan hidup, hatinya akan gelap. Mendapat cahaya makrifat Allah lagi jauh, hatinya akan gelap, untuk kehidupan yang akan sempit, dan dia akan duduk dalam keadaan kesusahan demi kesusahan. Ingat tiga tanda. Perhatikan, ingat tiga tanda apabila seseorang itu hatinya ditutup oleh Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala akan sibukkan dia dengan selain daripada ibadat kepada Allah, ataupun dia maknanya sudah tidak menyibukkan diri dengan ibadat. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan, kalau Allah Ta'ala datangkan bisnes-bisneslah sibuk, kalau Allah Ta'ala datangkan anak-anaklah sibuk, kalau Allah Ta'ala datangkan jawatan-jawatan yang menyibukkan dia. Ini tanda dia jauh dengan Allah. Jadi sesiapa yang ada perniagaan, sesiapa yang ada kedudukan, sesiapa yang ada diberi kenikmatan, pastikan itu semua tak halang kita beribadah. Tidak halang beribadah. Ada tak orang-orang kaya ahli ibadah? Masya Allah, Nabi Allah Sulaiman itu tidak ada manusia yang kaya macam itu. Nabi Allah Sulaiman. Ada tak orang yang kedudukan atau pemerintahan? Nabi Allah Sulaiman tidak ada pemerintahan yang lebih daripada dia sampai hari ini. Ada satu kerajaan yang sampai dapat mengawal di, dapat mengawal angin dan tidak ada. Tapi ketika ditanya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, bagaimana Allah Ta'ala beri kekuasaan dan kerajaan, kehebatan, kekayaan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. Ini semua kelebihan Allah, bukan milik aku. Allah Ta'ala hanya menguji aku, adakah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur atau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sibuk-sibuk kita sampai begini, sibuk-sibuk kita ada di sini. Ingat tiga perkara ini masih ada, tapi jadi kami lagi kata. Yang pertama, Allah Ta'ala sibukkan kita selain beribadah. Ibadah tak sibuk dengan
Yang kedua, Allah timpakan kita masalah yang tidak habis. Lepas masalah ni, lepas masalah ni. Itu bahaya. Ini ada orang itu jauh daripada Allah. Jadi kena ingat, kalau kita ditimpa perkara yang macam ini, jaga-jaga cepat-cepat kembali. Baik, saya ada satu orang sahabat. Nampak gaya malam ni masih panjang sikit boleh. Nak mari sebelah sekali tu. Mana tak imam, boleh tak imam? Ada satu orang sahabat. Saya kenal dia di Yaman. Yaman. Dia berada di Oman, kenal dia. Lepas daripada ke Bali. Lepas balik saya berhubung dengan dia. Bila berhubung dengan dia, saya pun tolonglah dia. Jadi saya pun dia minta tolong, kita pun tolonglah. Jadi satu hari saya pun tolonglah dua orang di terjemahan satu. Memang benda itu laku sangat. Kemudian dia dua orang ibarat. Akhir kali saya pergi kat dia sekali, tengok dia sewa kedai dalam ibu-ibu kena ibu sekolah itu. Masa pernah dia sewa ni, barang-barang tu. Dia kerja dia mengajar. Kuliah subuh, kuliah maghrib, itu je dia. Siang dia hari ada benda tu. Itu pun dia kata kuliah subuh, kuliah maghrib itu 1 minggu ada di Kuala. 1 minggu maknanya ada pun jabat-jabat bahasa nak gigi itu sahaja. Cukup dah dia 1 bulan dah habis dah. Tapi dia terima dia punya ajaran. Pergi kali kedua pakai beg mewah. Oh, dia tak apa dia. Lepas bulan Ramadan saya pergi jumpa dia buat share pergi dia. Tapi kenapa berhenti? Tak kaya seorang. Dia ini imam. Dia mengajar dia jadi imam. Bulan Ramadan makin dia kuliah dia siang malam pada Allah. Kuliah subuh, kuliah maghrib pada Allah. Tapi bila kuliah dia maghrib, orang tanya, "Dah ustaz, mana nak mengajar?" Di bulan Puasa di Barat. Maknanya di bulan Puasa di Barat tinggal. Dia hanya dia mengatakan bahawa di bulan Ramadan dia tak mampu kata Quran. 1 kali pun tak mampu. Sedangkan tiap-tiap tahun memang dia kata Quran Allah bulan Ramadan. Tak mampu, tak berada dia. Dan dia fikir, dia takut terkena musibah. Musibah apa takut? Takut nanti Allah Ta'ala beri kekayaan penyiaran dia semakin parah dia tinggal di barat. Dia takut begitu. Dah mengajar pula tak sibuk lah. Maknanya akhirnya dia fikir, dia ambil keputusan, dia kata ambil keputusan akan berbiar atau. Jadi saya kat dia itu diberi kawan dia share bagi kawan dia itu dia. Jadi ingat, saya kata pada dia itu nasib baik kena kerja. Kalau kerja kita, tak apa kalau kerja ni. Mana ustaz ni dah tak ada, jadi kau paksa lah. Itu nasib baik dia. Kalau kena kita, jadi nak bagi tahu. Ingat, yang pertama, jangan sampai Allah Ta'ala sibukkan kita sehingga kita tidak sibuk untuk beribadah. Yang kedua, jangan sampai kita ini ditimpa berbagai masalah sehingga kita ini tak nak fikir tentang ibadah. Fikir pada masalah kita. Yang ketiga, apabila Allah Ta'ala mencabut, jangan sampai Allah Ta'ala mencabut keberkatan hidup. Keberkatan hidup. Apa keberkatan? Keberkatan kebaikan. Jangan sampai tidak ada keberkatan masa. Tidak ada masa untuk beribadah. Jangan sampai tidak ada keberkatan harta. Harta banyak habis itu saja. Jangan sampai tidak ada keberkatan keluarga. Keluarga ada tapi masalah. Hari ini masalah keluarga cukup banyak. Maka tidak habis semua dulu. Ada bahaya. Maka kalau kita tertimpa perkara macam ini, cepat-cepat kembali kepada Allah. Dan itu di antaranya ada seseorang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, bila mana kita nak tahu lagi bagaimana seseorang yang jauh lagi dengan Allah, Allah Taala tunjuk lagi kata. Apa dia? Ada seseorang tadi jauh dengan Allah. Yang pertama,
Yang pertama, diberatkan dia daripada melakukan ibadah. Nak ibadah puasa berat saja. Apa maksudnya? Bila dia nak melakukan ibadah, ada saja yang menghalang. Tetapi kalau perkara lain ada halangan. Bila nak beribadah memang ada halangan. Saya nak pergi kuliah, Allah tak jadi. Saya nak pergi Allah tak jadi. Tapi kalau di program lain jadi apa? Ini bahaya. Ini bahaya. Maka ini tanda. Yang pertama, terhadap dia untuk melakukan ibadat, Allah Ta'ala tidak mempermudahkan dia buat mana. Ada saja. Yang kedua, merasa seronok di dalam melakukan ataupun merasa seronok di dalam kelalaian. Ia seronok duduk dia dalam lalai ini. Terus mayang pun tak apa, tak ibadah pun tak apa. Tak ibadah pun tak apa. Ya, ada orang tanya begini, persoalan lagi ini. Saya tak pergi masjid, Ustaz. Saya tak pergi masjid. Saya pada rumah ya, jadi macam-macam ada. Tanyalah Ustaz, mana dia? Mana dia? Jadi saya ni dah pergi masjid kuliah agama saya pada tengok rumah saja. Dan ini mudah tak? Kalau rumah boleh tengok video, boleh pasang suara masjid, lepas tu boleh tengok TV pagi-pagi kat dalam Ustaz. Jadi saya tak pergi ke masjid, pada tengok rumah pada semua dapat. Boleh ke begitu persoalannya? Boleh ke tidak boleh? Kena faham dalam satu kaedah. Apabila kita berada disuruh kita berada dalam majlis ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak seseorang itu berkumpul dalam satu rumah, di dalam rumah Allah. Fi baitin min buyutillah, dalam rumah daripada rumah-rumah Allah. Orang dapat ilmu, cari ilmu dalam rumah Allah. Rumah kita alhamdulillah, tapi nak bagi tahu yang dikatakan dalam hadis, majlis ilmu, orang itu duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, maknanya yang sepatutnya untuk mendapat keberkatan yang disebut dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila orang itu berhimpun dalam rumah Allah, Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam hati. Wa hukumul malaikah, Allah malaikat akan melabuhkan sayapnya meradai kita. Wa wasyiyahumur rahmah, Allah Ta'ala turun rahmat di dalam hati-hati seseorang tadi. Wa zakarahumullah fi man indah, Allah Ta'ala sebut nama-nama dia di kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah. Ini siapa? Ini orang yang duduk dalam majlis ilmu. Akhirnya kita duduk di rumah. Yang pertama duduk di rumah, tengok tanda Ustaz, tengok majlis yang ni, suara masjid yang pertamanya, dia dikira buat kebaikan, alhamdulillah. Dia sudah mendengar kebaikan, alhamdulillah. Tetapi untuk mendapat kerahmatan, untuk mendapat kebaikan dari segi ilmu, dan juga untuk mendapat maknanya keberkatan amal dan seumpamanya, mesti orang itu duduk dalam majlis ilmu. Akhir zaman Rasulullah SAW ada 3 orang datang. Tengok-tengok Nabi kata 3 orang datang. Maka pakat tengok ke 3-3. Seorang duduk depan, seorang duduk tengah, seorang duduk belakang. Lepas tunggu lagi. Yang orang belakang itu jangan tunggu, jadi yang dibayar aku. Maka ada 3 orang. Yang duduk depan, Allah Ta'ala kasih dia. Yang duduk tengah, Allah Ta'ala malu mengazabkan dia. Allah Ta'ala kasih dia. Yang duduk di belakang, kemudian lari itu, Allah Ta'ala jauhkan dia sebagaimana dia menjauhkan diri dengan Allah. Itu orang duduk sedih dah. Lalu ada orang kata saya, bukan kamu duduk dalam, Ustaz, saya duduk bawah spek kamu. Telah dia tengok. Dalam tu apa je tak? Jangan cari alasan untuk kita nak buat kebaikan. Kerana sesungguhnya kita nak melakukan kebaikan, lihatlah bagaimana kehendak yang dikehendaki oleh syariat. Maka dalam keadaan macam itu, seseorang tadi mestilah menjauhkan diri daripada perkara maksiat dan pastikan dia adalah orang yang mendekatkan diri dengan Allah, menjauhkan diri dengan perkara maksiat.
jangan sampai kita ini disibukkan dengan perkara yang selain daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita sambung kedatangan. Moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita semua, dan insya-Allah kita mohon kepada Allah agar Allah Taala jadikan kita di kalangan orang yang mendapat ilmu dan juga beramal dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu bil madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahdina bil iman wa ahdina bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannatal iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada sesiapa yang hadir dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Jangan kau jadikan kami sia-sia dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau makmurkan masjid ini, ya Allah. Berilah kebaikan kepada Imam Bilal dan ahli jawatan kuasa di sini. Berilah kebaikan kepada jemaah di sini. Satu-satukanlah hati mereka, ya Allah. Jadikanlah masjid ini masjid yang mengajak manusia kepada-Mu, ya Allah. Yang mengajak manusia cinta kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku di atas kelalaian kami, kelemahan kami dan kejahilan kami, ya Allah. Jangan disebabkan kejahilan kami dan kelalaian kami menyebabkan kami jauh daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada maksiat yang kami tak mampu tinggalkan. Jadikan dengan keberkatan majlis ilmu ini, dengan berkat pengarang kitab ini, ya Allah. Jadikanlah kami supaya dapat meninggalkan maksiat, ya Allah. Ada di kalangan kami, ya Allah, lemah untuk melakukan ibadat, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, dengan berkat majlis ilmu ini, ya Allah, dengan berkat kitab ini dan pengarang kitab ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang kuat melakukan ibadat kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang ikhlas. Jadikanlah kami orang yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mendapat kebaikan di sisi-Mu, ya Allah. Tulislah semua nama-nama kami dan ahli keluarga kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Andai kata kami datang membawa dosa, kami mohon apabila kami keluar nanti, kami semua